penyakit gout selama 7 tahun. Ya, saya adalah bekas pemain bola sepak dulu. Ya, dan sehingga saya tidak boleh lagi turun padang untuk bermain bersama dengan rakan-rakan. Saya sekarang ni amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi umur yang panjang, kesihatan yang baik, dan anak-anak saya susahkan lagi di atas sakit saya yang dahulu dipimpin untuk dibawa ke mana-mana. Saya ucapkan Alhamdulillah di atas pengenalan daripada Encik Selamat Encik Abdul Hamid beri saya doa untuk makan jumpat di Arfah ini selama 3 hari. Sakit gout saya yang dulu saya alami sudah ada, sudah pergi. Oleh kerana saya telah menguji diri saya pergi ke klinik untuk melihat apakah kehilangan gout yang selama ini saya alami. Alhamdulillah positif untuk kanser uric acid, dia telah menurun. Alhamdulillah, dan kau tidak lagi menggunakan berat saya yang selama ini kadang-kadang sampai 2 bulan bekak, tidak boleh bergerak. Dan satu lagi perkara yang saya cuba nak cuba testimoni syarikat ini yang di Arfon yang Kanjong kata cepat. Saya pergi selama 10 hari mencuba menikmati makanan yang selama ini Allah turunkan. Alhamdulillah, saya tidak menyengat lagi, dan sekarang saya dah boleh berlari selama sejauh 7 km tanpa berhenti. Tuan-tuan, betapa nikmatnya, betapa nikmatnya kekuatan di Arfah ini. Terima kasih kepada Walter International.